Sampai pun. Weh, esok aku bakal baju kalau kau esok nak raya kan. So tanya, kamu tak betul? Susah dah nak buat ni. Cikgu minta 2 kelas. Berapa banyak lagi? Aku dah nak barang weh. Tadi tu. Oh nak beli cukup kan? Weh. Hantar nak beli beg kan? Ni cuba hantar beg ni. Lawa gila. Macam-macam ada tu. Lah, bayarlah €2 dulu. Kan nanti boleh beli beg. Ish, raya kan esok. Banyak nanti je lah. Banyaklah dia beli beg. Esok nak guna kan? Tapi kan kita nak balik kampung. Tahun ni kita dah janji dah kan nak raya dengan mak. Aduh, nanti duit tu boleh cari lain nak beli kampung. Tapi duit hang cukup kau nak beli? Duit hang kau hang ni nak beli sekali. Cikgu? Hello Mak. Assalamualaikum. Kenapa? Waalaikumsalam. Mak ada duit lebih tak? Tapi nak kena bayar duit yuran sekolah ni. Berapa ringgit? Starting macam tu. Sana? Kita dah dapat duit. Cuba tengok tiket trade. Weh, tiket. Tengok habis lah weh. Kita nak balik kampung macam mana? Assalamualaikum Mak. Ya. Kami tak boleh balik kampung lah. Train tiket habis. Weh. Hang tak rasa ke dia orang menipu? Apa dapat doa berapa dah pagi ni? Tak ada berapa baru nak raya. Weh, kenapa nak raya rumah mana pula? Sebelah ada Easter tak? Satu orang lagi. Yang tak mahal dengan aku. Harga punya dosa dengan aku. Jangan raya. Sebab ayah tu. Dia ayah yang claim tiba sedih hati tak banyak. Minta maaf, Selamat Raya. Anda lah belajar temu tu aku hari tu. Saya ada orang call. Kau belajar. Assalamualaikum, kau dah nak? Salam, kami dekat rumah. Oh, kau tak boleh raya? Dok, kami raya rumah tahun ni. Ni, hantar awak Mak Amin kan? Macam mana? Sebenarnya duit yang awak bagi tu aku beli beg beri tu. Itulah hang. Hasut lagi mak dia bagi duit kan untuk balik. Lepas tu macam mana Dok suruh kita balik. Kita tak ada duit. Makan betul ke? Serius weh.